Support. Contoh, cuba anda senyum sekarang pada orang sebelah anda. Cuba try senyum pada orang sebelah anda. Boleh tak anda kata pada saya, dia senyum ikhlas tak masa senyum kat kamu tadi? Anda boleh nilai kan orang yang senyum ikhlas ke senyum tak ikhlas? Senyum ikhlas berdasarkan kajian, bahasa tubuh akan support, tapi semua kena datang daripada hati. Kita nak senyum pada orang, kita kena betulkan cara kita melihat dia. Hanya kerana isu senyum, turun wahyu abasa wa tawalla. Nabi bermasam muka dan berpaling daripada Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Dia tak nampak pun bahasa tubuh Nabi. Itu bukanlah benda yang concern sangat bagi Abdullah bin Umi Maktum. Tapi Allah tegur Nabi, kamu buat benda ni pada Abdullah bin Umi Maktum, boleh jadi kamu akan buat juga pada sahabat-sahabat yang lain. Hanya kerana bermasam muka, turun wahyu tegur Nabi SAW. Kerana pendakwah jangan pandang remeh perkara ini. Ia soal personality. Personality ni bukan masuk selebriti tau. Personality ni apa yang tertonjol daripada apa yang ada di fikiran dan ada apa dalam hati kita. Dia terserah. Kalau nak ubah di dalam personality, ubah di sini. Maka Allahumma salli ala Muhammad. Saya di mana tadi sebenarnya? Saya bercakap tentang apa? Budak ni. Yes, budak ni. Yes, bahasa tubuh. Contoh, kajian menyatakan orang yang betul-betul senyumnya benar-benar ikhlas, benar-benar sincere. Tengok budak senyum. Budak, adik-adik kita ni, kalau dia senyum pada anda boleh nampak dia sincere. Mana ada budak 2-3 tahun senyum tak ikhlas? Senyum ni. Dan tandanya apa? Bila kajian dibuat, antaranya dia berkedut bawah mata. Semua berlaku. Benda ni berlaku pada semua manusia. Allah buat sunatullah benda ni. Antaranya lagi, sila buka kitab Syama'il, anda akan tengok Nabi sendiri berbicara tentang bahasa senyuman yang benar-benar ikhlas. Nampak giginya, matanya bagaimana, bulu keningnya bagaimana. Bahasa tubuh sangat penting. Contoh, anda nak puji orang, tetapi lepas anda keluar ke perkataan pujian tu, tangan anda ke dada dan mata hitam ke atas. Saudara datang awal. Kan lain. Bahasa tubuh. Beritahu saya, kenapa anak-anak Nabi Yaqub nak memberitahu adik mereka Yusuf alaihissalam telah dimakan serigala. Mereka nak menipu. Mereka nak tipu ayah mereka, Nabi Yaqub alaihissalam. Padahal mereka yang humban Nabi Yusuf dalam telaga, dan mereka ambil dia punya baju, lumurkan dengan darah binatang, dan datang pada ayah mereka. Sila lihat surah Yusuf. Ustaz Luqman boleh bantu saya? Waja'u Asya' yabkun. Wajah ayat tu, bunyinya, terjemahannya adalah mereka mendatangi ayah mereka. Ustaz Luqman boleh ingat? Waja'u. No, itu dia nak bagi tahu. Sebelum tu, mereka datang pada waktu Isya. Apa ayatnya? Yes, siapa yang berkata tu? Ustaz Wajidi Ustaz Rashidi, alhamdulillah, terima kasih bantu saya. Waja'u Isya' yabkun. Amru Khalid, pemikir Mesir, dia menimbulkan persoalan ini. Para psikologis kena kaji ayat ni. Kenapa mereka datang pada ayah mereka untuk tujuan membuat perkataan penipuan, untuk menipu, tetapi waktu Isya'? Kenapa tak datang tengah hari? Kenapa lepas dia berlaku peristiwa mereka umpan dan telaga balik terus lah? Tapi mereka mengambil beberapa hari berfikir macam mana nak menipu, dan mereka datang pada waktu Isya'. Isya' represent dua tafsir. Tafsir ada dua. Pertama, Isya' adalah waktu gelap. Kedua, lepas Isya'. Maknanya waktu petang sore tetapi sudah gelap-gelapan. Kenapa nak menipu datang waktu gelap? Kenapa tak datang tengah hari? Kenapa tak datang pagi? Nak menipu ayah? Macam tadi kan? Amru Khalid menimbulkan persoalan. Sebab nanti kalau datang tengah hari, ayah boleh detect pada gerakan mata. Ayah boleh detect bahasa tubuh sedang menipu. Dan anda tengok ayat Quran surah Yusuf, meskipun mereka datang waktu Isya', perhatikan kalam Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub dapat detect mereka menipu. Meskipun Nabi Yaqub dah tak berapa nampak, sebab dia sudah begitu tua, dan dia menjadi buta dengan kehilangan Nabi Yusuf dan Bunyamin. Tuan-tuan, subhanallah,
Download lah di KMFM. Baik, kesimpulannya dalam masa 10 minit yang berbaki, untuk membina potensi diri, bersuaralah pada hati anda dengan suara-suara hati yang positif. Sebagai contoh, saya tampal satu kertas di meja kerja saya, di rumah dan di pejabat, di mana slogan yang saya laut untuk diri saya, at least saya baca. Suara hati saya akan berkata, mindas para sedar saya akan baca. Atau ni saya akan laungkan. Saya akan kata, hari ini saya mesti jadi lebih baik daripada semalam. Regardless lah saya ditimpa apa-apa pun musibah, hari ini saya mesti jadi lebih baik daripada semalam. Dua, ayat saya percaya Allah beri saya banyak potensi yang saya belum jumpa. Saya bukan sekadar seorang trainer. Saya percaya Tuhan Tuhan akan bagi saya banyak potensi, cuma saya belum jumpa. Saya penulis, menulislah sangat baru satu buku. Saya percaya saya boleh jadi seperti mentor saya, Fazli Yusof, trainer tapi sudah menulis 20 buku. I just need to believe. Saya hanya perlu percaya, sebab banyak tindak tanduk manusia yang tidak bermotivasi kerana sistem kepercayaannya sudah rosak. Suara hati dia, kerja lagi. Dua patah perkataan dia, kerja lagi. Anda tak cakap pada orang, tapi itu suara datang pada hati anda. Anda bangun daripada pagi, maka kesan dia apa? Anda tidak bermotivasi, kerja lagi. Tapi kenapa ada orang, dia datang tempat kerja, dia rasa seronok sebab dapat borak dengan kawan-kawan, kerja tak buat pun. Wah, dapat borak lagi. Kan lain emosi dia. Dia Isaac Newton. Sorry, bukan Isaac Newton. Pembuat Thomas Alva Edison. Dia gagal untuk mencipta mentol lampu bercahaya lebih daripada 999 kali dia gagal. Orang kata pada awal, hang ni poyo sangat. Kalau dah gagal banyak kali tu, buat apa nak buat lagi? Orang kata pada Thomas Alva Edison. Saksikan jawapan Alva Edison. Dia menunjukkan cara dia melihat apa yang dikatakan gagal. Akidah dia. Cara dia melihat, mindset dia, cara dia melihat kegagalan tak sama dengan cara kita melihat kegagalan. Dia kata, saudara, saya bukan gagal 900 lebih. Saya telah berjaya menemui 999 cara bagaimana untuk mematikan lampu. Dan kali ke-1000 saya berjaya menyalakan lampu. Alhamdulillah. Dia tak ucap dalam benda tu. Kan lain tu. Cara dia melihat failures. Kalau saya boleh tunjuk pada tuan-tuan, ini saya 14 tahun lepas. 14 tahun lepas. 1997, tingkatan 3 di SLK Topak Kelantan. Baik. Apa ceritanya? Ceritanya adalah saya dapat 9A dalam PMR 1997. Itu untuk surat. Tapi asbabun nuzul kepada benda ni, saya berdepan dengan cabaran yang terlalu kuat. Apa cabarannya? Pertama, ini pertama kali sekolah ni buat bahasa Arab. Buka kelas ada 9 subjek. Yang duduk sebelah saya, lelaki pakai songkok tu keluar dari kelas ni sebab tak tahan dengan, bukan perempuan-perempuan yang ada, tetapi bahasa Arab yang tidak di dalam jangkauan dan kemampuan dia. Dia keluar. Masuk kelas kedua, kelas-kelas bijak juga tapi ambil 8 subjek. Maka bertahanlah saya dalam kelas yang semuanya perempuan. Dan saya ketua tingkatan pakai jaket merah. Saya bersorangan, saudara-saudari semua. Yang kedua, saya diserang oleh kawan-kawan pondan. Sebab saya pun dah nampak macam pondan sikit masa tu. Baru duduk kelas perempuan. Pondan. Apa dia ingat? Dia tu jantan sangat, penakut dengan bahasa Arab. Yang ketiga, saya tak duduk asrama. Semua 90% pelajar yang duduk kelas pertama ambil 9 subjek ni budak-budak pandai, duduk asrama. Sebab saya masuk tingkatan 3. Saya pindah daripada KL, pada tembak Kampung Baru. Ayah meninggal dunia tingkatan 2, saya pindah ke Kelantan ikut mak.
Tetapi kerana saya percaya, saya tak perlu ikut emosi orang, saya tak perlu ikut apa orang kata, saya hanya perlu jadi apa yang saya percaya. Biar persepsi orang pada anda, anda bukan boleh ubah persepsi orang, anda hanya boleh ubah diri anda. Dengan anda mengubah diri anda, sedikit masa persepsi orang akan berubah lah. Maka saya percaya saya boleh buat. Dan saya tampal muka mak saya letak perkataan-perkataan positif di meja saya, dan saya jaya capai lah 9A itu. Itu ceritanya. Sekali lagi dia soal mindset, dan mari saya rumuskan. Mari saya rumuskan adik-adik, tuan-tuan, perempuan sekalian. Kitaran attitude. Sebelum saya pergi pada kesimpulan. Contoh. Mamat curi banyak motor. Ada seorang budak nama dia Mamat. Dia curi banyak motor. Satu hari motor yang dia nak curi tu kantoi. Ada orang buka lampu. Oh, nampak kantoi ya. Tiba-tiba ada seorang penduduk kampung nampak Mamat curi motor. Memang dah syak lah, inilah dalang pencurian motor di kampung ni. Dia terus menjerit, Mamat, pencuri motor dah ditemui. Maka seluruh orang kampung berkumpul dan mula mahu membaham Mamat pencuri motor. Mamat mula melarikan diri, meninggalkan motor yang cuba dicuri. Orang kampung kejar tuan-tuan dengan parang, papan dan paku. Marah, ini dalam banyak motor dah dicuri. Inilah dia kepala pengaknya. Bahasa Kelantan. Orang kampung kata inilah kepala pengaknya. Mamat melarikan diri sepenuh hati, takut nanti ditangkap dan disepak, diterajang, dibelasah oleh orang kampung. Tiba-tiba dalam proses larian Mamat terserempak dengan longkang 3 meter. 3 meter. Mamat tak tahu nak lari mana. Orang kampung makin hampir. Orang kampung bawa papan, bawa parang, bawa paku. Marah. Mamat tak ada cara tuan-tuan. Dalam situasi macam tu makin rapat orang-orang kampung dengan dia. Mamat boleh lompat tak? Mamat boleh lompat tak? Mamat memang boleh lompat. Mamat berjaya lompat. Tapi orang kampung tak dapat lompat. Macam mana Mamat boleh terlepas ni? Esok pagi Mamat lalu balik kawasan tu. Mamat tengok balik longkang tu, dia ukur balik. Wow, 3 meter. Garuk kepala, macam mana aku boleh buat semalam? Sejak daripada peristiwa Mamat lompat itu, Mamat telah berubah fikiran. Suara hati yang berkata, Ya Rabbi, Tuhan sedang memberitahu aku potensi diriku. Mamat tidak lagi mencuri. Mamat mewakili sekolahnya lompat jauh. It is all about mindset. Macam mana anda melihat sesuatu? Saya diajar dalam ilmu sains kepala otak ni. Nama dia NLP, sains kepala otak. Setiap tindak tanduk manusia jahat macam mana sekalipun, pasti ia bermula daripada sedetik, sekelumit niat yang baik sebenarnya. Cuma tersasar kerana dipengaruhi, cuma tersasar kerana ikut kawan. Asalnya niat dia baik. Kalau tak percaya, sila borak-borak dengan Mamat Rempit untuk beberapa masa. Jangan borak sekejap je. Borak sampai budak tu boleh cerita apa masalah dia sampai dia merempit. Sampai tahap budak dia akan kata, Bang, saya duduk kat rumah tak berlangsung. Mak, ayah, asyik-asyik tu suruh buat tu, suruh buat ni. Kadang-kadang tak buat, mereka kutuk saya. Tapi bila saya pergi ke jalan raya macam ni, kawan-kawan puji saya, kawan-kawan angkat saya. Sebab saya memang hebat dalam merempit. Mana saya tak suka kawan-kawan puji. Isu dia kat rumah tak ada orang puji. Tapi kat jalan raya ada orang puji. Cuba tersasar di jalan raya, di jalan yang lurus. Anak-anak yang lari di Villa Nabila, anak-anak perempuan yang lari daripada rumah, kalau ditanya, mereka bukan nak sangat lari dengan bangla tu. Itu hanyalah kesan daripada mereka. Bang, saya tak pernah mak saya rasai nak hargai saya, kerana tak ada penghargaan. Mak ayah tak bagi telinga, asyik-asyik menceloteh je kat rumah. Niat dia nak cari orang yang boleh hargai dia, dan ternyata tersilap orang, tersilap arah. Tindak tanduk manusia dia bermula daripada niat yang baik sebenarnya. Sebab itu tolong beri ruang sangka baik. Ada orang
Baik. Saya simpulkan dalam masa 5 minit yang berbaki. Saya mula 9 suku, tamat 11 suku, boleh InsyaAllah siapa usianya? Boleh tuan-tuan? Maka bila kita bercakap soal ledak potensi hijrah personality, ia adalah soal macam mana saya nak ubah perangai saya. Ingat, saya simpulkan balik je. Sedar tak sedar, manusia, anda di hadapan saya dan saya, kita adalah kita sudah ada personality tersendiri. Orang yang rapat dengan anda mesti boleh describe anda. Contoh, nama dia Mamat. Ada Mamat yang apa dia? Mamat, orang kata Mamat mana? Mamat yang yang tu yang akan describe siapa anda. Contoh lain, anda ada kawan baik tak? Kawan paling baik, ada tidak? Baik. Kenapa dia kawan baik anda? Bagi tahu. Understanding. Susah payah bersama. Supportive. Memberi telinga dengan baik. Mendengar dengan baik. Anda ada kawan yang jahat tak? Anda pernah unfriend dia daripada Facebook anda? Anda mungkin masih berdendam, na'udzubillah, tak ada kot, tapi pernah anda marah pada dia. Kenapa? Kerana dia panas baran, sebab dia jenis jumut, busuk, macam-macam. Disebabkan saya tak ada masa untuk interact 2 hari dengan anda, tapi sudah 6 tahun saya duduk dalam dunia training ni. Bila saya tanya, kesimpulan dia sama je. Kesimpulan dia sama je. 80% jawapan mereka adalah membabitkan perangai. Saya suka dekat dia sebab dia sangat memahami saya. Saya tak cerita masalah, dia dah tahu dah. Saya benci dekat dia sebab saya tak cerita lagi, dia dah bagi tazkirah. Apa dia bagus sangat? Saya tak cerita lagi. Saya benci dekat dia sebab saya pernah nak cerita masalah, tapi dia ni mudah sangat menyampuk. Dia nak cerita yang dia meninggal kat kucing. Okey, anda bawa balik pada kucing. Kucing? Best gila cekencok kat sana. Mama tu nak cerita, dia baru balik pada mengebumikan ayah dia. Ustaz Rizal selalu cerita benda ni pada saya. Masa dia orang bercuti, ramai pelajar Jordan balik Malaysia. Bila nak patah balik ke Jordan, maka pelajar-pelajar yang duduk di Jordan ni pesan lah SMS, belikan seluar sebab masih sejuk nak datang. Beri seluar lah dalam 3-4 line daripada Malaysia. Tapi budak-budak ni buat balik seluar dalam. Woi, aku suruh beli seluar lah. Kau mesej apa sebenarnya kat aku? Cuba kau baca balik mesej tu. Oh, patutlah kau salah faham. Tak ada koma antara seluar dan dalam. Tolong berikan saya seluar dalam 3-4 line. Itu bacaan yang betul, tapi telah disalah baca. Tolong berikan saya seluar. Yang sebenarnya adalah dia ada koma, tapi dia tak koma. Tolong berikan saya seluar, koma, dalam 3-4 line. Tapi dia baca tolong beri seluar dalam 3-4 line. Untuk nasi suara bahasa, bila tak ada komunikasi secara direct, memang masalah. Jadi itu antara sebab-sebab kita membenci seorang. Jarang kita dengar saya suka pada dia sebab dia pandai. Saya boleh gunakan dia untuk menulis artikel saya. Ada. Saya suka kat dia sebab dia tinggi, putih, macam Meran Aziz. Jarang.